Assalamualaikum guys, para pelabur Bursa Malaysia. So hari ni market slow sikit lah. Sebab apa ni, kalau kita tengok hal global kan, Moody's rating downgrade Amerika kan. Jadi dia akan impact lah. Chances malam ni Dow Jones jatuh lah kot kan. Jadi ia menyebabkan impact pada Bursa Malaysia jugalah. Apapun semenjak 5 minggu kebelakangan ni kan, Bursa Malaysia meraihkan kehadiran kembali foreign fund ke dalam bursa. Minggu lepas yang terbesar lah, sebanyak 1.68 bilion saham-saham dibeli oleh foreign fund kan. Semenjak de-dollarization kan, semenjak penurunan dolar kan, jadi kebanyakan portfolio saham tu kembali ke Malaysia lah kan. Itu bagus dia. Jadi kalau anda lihat saham yang dibeli oleh foreign fund, saham-saham yang dibeli oleh institusi kan adalah saham-saham besar. Untuk minggu lepas kalau anda lihat dalam carta ini yang disediakan oleh Bromi, Geng Saka Semelaya, anda akan lihat mereka akan beli saham-saham yang besar lah, yang harga RM1 lebih, RM2, RM20, RM10 kan. Jadi duit institution dia akan beli saham-saham yang besar. Kenapa? Pasal dia orang ada duit berbilion-bilion. Jadi dia akan beli saham yang market capitalization dia bilion-bilion juga. Kenapa? Sebab dia senang lah nak buat dollar cost averaging, value averaging dan sebagainya. Nak keluar senang, nak masuk pun senang, pasal ada liquidity saham tersebut kan. Masalahnya bagi pelabur yang seperti kita, yang kecil ni kan, kita nak beli saham RM3, RM5 kan, payah sikit sebab modal kita kecil kan. Jadi kita akan beli saham-saham yang sederhana, bawah RM1 dan yang kecil yang halus mulus. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan kan, kalau kita nak melabur saham, saham-saham besar ni kita ambil duit institusi lah. Kalau saham-saham sederhana tu kita kena tunggulah kan, institusi masuk, ataupun kita kena tunggulah pelabur-pelabur runcit masuk kan, barulah dia boleh pergi. Tapi kalau saham-saham yang bawah 20% tu kan, saham-saham halus mulus tu kan, saham-saham penny stock tu, kena tunggu sedikit lah kan. Volume datang, sedikit tolak, baru kita boleh buat duit. Tapi high risk lah pula kan, sebab saham-saham bawah 20% tu kan, saham-saham cak ayam tu hanya dimainkan oleh sedikit lah, dan orang-orang yang tak ada pengetahuan dan ilmu dalam bidang saham ni. So kalau anda nak belajar saham kan, nak melabur saham, nak buat duit darinya kan, jemputlah datang seminar FI. Layari www.seminarsaham.my untuk keterangan lanjut. Alright tuan-tuan, link ada kat bio. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.